Kalau lepas kau mati nanti, tak ada siapa ingat nama kau. Hidup kau masih ada nilai ke? Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Kita selalu fikir hidup ni bernilai sebab orang ingat kita. Nama ditinggalkan, pencapaian dicatat dengan megahnya, gambar disimpan. Tapi realitinya, kebanyakan manusia hilang dari ingatan tak sampai 2 generasi. Cucu lupa, nama jadi cerita kabur. Lepas tu, senyap, sunyi sepi. Dan bila kau sedar benda tu, soalan mula datang. Perlahan. Kalau semua ni akan hilang, kenapa kita beria hidup? Kenapa kita kejar pengiktirafan daripada orang yang suatu hari nanti tak wujud untuk mengingati kita pun? Mungkin masalahnya kita salah faham tentang nilai-nilai hidup, bukan pada berapa lama orang ingat kau. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Tapi pada satu soalan yang lebih sunyi. Semasa kau hidup, kau sendiri rasa hidup kau bermakna ke? Sebab kalau nilai hidup bergantung pada ingatan orang lain, dia mati sebaik saja orang lain lupa. Mungkin hidup bukan tentang meninggalkan nama. Mungkin ia tentang bagaimana kau hadir, walaupun tak ada siapa tepuk tangan. Yang pelik tu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!